senyuman di bibir masing-masing. Kita juga kena melihat bagaimanakah rotasi yang akan dilaksanakan oleh Valence untuk kali ini. Adakah sekali lagi akan memberikan fokus kepada bahagian EXP untuk memastikan Cram lapu-lapu ini tidak mendominasi sekali lagi seperti pusingan yang kedua. Daripada sudut pengambilan emblem ketika ini lebih, I wouldn't say bebas, tapi lebih banyak thrill yang dimiliki oleh pasukan CG. Tapi sampai sebentar nampaknya ada gerakan Valence. Awal-awal lagi hilang terus Valence. Ini yang kita katakan pergerakan yang agresif daripada pasukan SRGOG apabila mereka dah pun menunjukkan Selena dekat bahagian tengah. Sekaligus menidakkan sedikit sebanyak untuk pasukan CG Esports kalau mereka nak ke hadapan dengan begitu pantas. Stormy, gerakan agresif Ciku, snippy sangat tu. Nasib baik tak terkena. Jantung tadi hampir pecah sebenarnya. Kalau tersilap langkah tu bila-bila masa saja melayang nyawa kat bahagian tengah. Mengharapkan combo bersama dengan Yum sebentar tadi. Memulakan satu lagi Jikundo untuk memastikan Chico dapat ditumbangkan. Tapi satu lagi serangan diberikan terus Purify. Ditekan oleh Chico. Tekanan awal yang diberikan oleh Stormy dan juga Yum sekarang ini membuahkan hasil apabila Abyssal Arrow demi Abyssal Arrow dikenakan ke atas pasukan pihak lawan. Ya, permainan cukup agresif tapi Stormy pula yang dicari kali ini. Stormy hampir untuk didapatkan. Namun begitu, kedua pasukan lebih kepada menunggu masa. Melengahkan sedikit sebanyak masa mereka sebab kurang daripada 10 saat saja lagi untuk kita saksikan kebangkitan turtle yang pertama dekat bahagian bawah. Guys, telah pun tiba tiada Mountain Choker yang ditekan oleh Sky sekarang ini. Menunggu saat yang paling sesuai sebelum turtle ini mulakan terlebih dahulu. CG sekarang ini. E3 pun telah tiba di dalam medan pertempuran. Level 4 telah dicapai. Jadi kena lebih berhati-hati pada waktu yang sama. Kali ini Yums dekat bahagian belakang turtle yang pertama untuk Skies. Valence hampir dicari tapi dekat bahagian belakang Gary sempat untuk ditumbang oleh Cram terlebih dahulu. Yetri masih lagi cuba untuk memancing pemain pasukan SRG OG. Namun begitu apabila turtle yang pertama berjaya untuk dikunci, bubar team fight tersebut. Ya, tak mengejutkan keputusan ini. Kita dah membincang di mana untuk drafting SRG OG memang kekuatan mereka lebih kepada fasa awal game, lebih kepada fasa pick-off. Gary terkena sepakan daripada Yum sebentar tadi memangnya sikit sukar untuk mencari jalan keluar. Benar sekali, permulaan yang baik daripada pasukan SRG OG seperti game yang kedua. Sebentar tadi ada lead sebanyak 1,100 gol, 2 kill tadi oleh mereka. Gary sekarang ini cuba cari kill pembalasan. Gary nak masuk, Asha ikut dibentangkan oleh Ciku. Tendang daripada Yum cantik. Dapatkan Gary. Namun begitu mereka tak nak teruskan. Kalau teruskan lagi tu mungkin akan ada nyawa yang melayang. Ciku ada percubaan Star Shatter dilepaskan tetapi Yum seolah-olah berjaya untuk menghidup percubaan Ciku tadi. Tendangan yang baik daripada Yum, sangka tetapi damage output tu tak cukup lagi untuk SRG OG nak serta-merta jatuhkan Gary seketika itu. Kalau dapat dikombokan lagi dengan Abyssal Arrow daripada Stormy, mungkin berbeza sedikit penceritaannya seketika tadi. Tapi effort yang bagus, cuma tak cukup lagi daripada sudut executionnya. Ya, masih kekal, tenang dan di mana situasi di bahagian EXP pula masih lagi seimbang di antara Lapu-Lapu dan juga Uranus ini. Kedua-dua masih lagi tidak melaksanakan apa-apa rotasi kepada bahagian yang berbeza disebabkan tekanan terberhenti oleh Year 3 untuk memaksa Cram menemani beliau. So far kalau kita lihat sekarang ini kan, kategori Cram level 6, manakala Yeti pun masih lagi level 6. Kedua-dua pada game kali ini nampak lebih stable di antara kedua-dua EXP laner. Adakah advantage yang boleh didapatkan oleh mana-mana EXP laner ini yang akan membezakan kita siapa yang menang, siapa yang kalah? Tapi sabar sebentar Yum, kita boleh elak Valence. Valence kena tendang pula. Alamak Valence. Jatuh dekat dengan Innocent. Tapi Gary cuba untuk masuk mencari posisi Innocent. Ditumbang oleh Chico. Gary dikejar Gary di atas tapi Gary juga tumbang. Apabila Yum juga sempat untuk dijatuhkan sebentar tadi. 2 berbalas 2. Rotasi ke arah turtle yang kedua mungkin akan berlaku sekarang ini untuk kedua pasukan. Skies masih lagi berada dalam permainan. Ada ruang tapi Amzik cuba untuk mengeluarkan damage demi damage ke atas pemain pasukan SRGOG. Namun begitu turtle yang kedua masih lagi dimiliki oleh Skies. Amzik. Dia nak masuk, dia nak cari Skies tapi aduh, dia pula yang dijatuhkan oleh Skies sebentar tadi. Cram yang cuba untuk diasak lagi dan lagi. Namun begitu cukup apabila turtle yang kedua masih lagi dimiliki oleh pasukan SRGOG Sport. Year 3 memancing tapi Stormy terpaksa menggunakan flicker untuk melarikan diri daripada pasukan CG Sport. Alright, team fight agak lama sebenarnya setelah turtle itu dimiliki oleh SRGOG sebentar tadi. Tapi aku tak faham macam mana Amzik dia boleh hilang terus daripada kawasan team fight tersebut sebentar tadi. Apabila Cram masuk, Skies pun ada dekat tengah-tengah itu. Terus Amzik kena delete daripada kawasan turtle itu sebentar tadi. Dan ini membenarkan SRGOG mendahului dengan 2,000 gol. Manakala daripada sudut kutipan kill, 3
perbezaan kill di antara kedua-dua pasukan ini. Fokus untuk melaksanakan poking saja di kawasan turtle sebentar tadi yang dilaksanakan oleh Amzik dan juga Chico, tetapi berjaya ditangkap dengan kelebihan mobility yang dimiliki oleh SRGOG sekali lagi untuk pusingan yang ketiga ini. Ini yang menyebabkan di mana mereka masih lagi mampu untuk menangkap CG. Daripada sudut kutipan gol, kita lihat Haris yang dikedepankan oleh NSS sekarang ini mendahului sebanyak 600 gol. Daripada sudut jungle, perbezaan yang lebih ketara lagi, kita dapat lihat 1,200 gol sedang didahului oleh Skies pada minit yang ke-6. 202 daripada sudut kutipan kill. So, SRGOG mereka ada peluang untuk bermain, bukanlah saya nak katakan pasif, tapi bermain dengan agak perlahan sedikit. Biar je Skies ni farming terlebih dahulu, biar je Haris ni farming terlebih dahulu. Cukup set of items, barulah mereka boleh keluar daripada kawasan farming mereka untuk join team fight yang seterusnya. Sekarang permainan nampak lebih perlahan bila masuk minit yang ke-6 sebab masing-masing cuba untuk mengelakkan kesilapan. Tapi kalau duduk kat turtle yang ketiga, sekali lagi pasukan SRGOG mereka ada ruang untuk melakukan pergerakan agresif. Cumanya disebabkan Chico yang sentiasa berada di bahagian belakang, apabila setiap kali pembentangan Astraiko tersebut dilakukan, berjaya untuk spot kat mana posisi pasukan SRGOG. Cumanya damage daripada pasukan SRGOG nampak lebih selesa. Amzik hilang. Tak sempat member tu dapat apa-apa. Kali ini Valence yang biasa keluar daripada kepompong kedudukan turtle yang ketiga. Yetri yang cuba untuk menadas segala damage yang dikeluarkan oleh pasukan SRGOG. Valence mengintai peluang. Gary cuba untuk masuk. Ada conceal daripada Valence. Yums menadah damage yang cukup besar. Krem akan tumbang. Krem cuba untuk menadah damage lagi. Gary tumbang di tengah Krem. Yetri cuba untuk dicari. Yetri cuba untuk bertahan. Tetapi kali ini untuk pasukan SRGOG, mereka kembali untuk memberikan fokus kepada turtle yang terakhir. Yetri masih lagi ingin bermain bersama-sama dengan Stormy. Namun begitu, Valence cuba untuk menunjukkan muka juga. Tapi lebih kepada tendangan daripada Yum. Cantik. Dapatkan Valence terus sekaligus turtle terakhir untuk pasukan SRGOG. Mereka tak kenal erti berhenti sekarang ni untuk SRGOG. Tiap kali ada flicker, tiap kali ada ultimate, saat itu jugalah mereka nak cuba cari kill yang seterusnya setelah berjaya untuk mendapatkan neutral objective, iaitu turtle dan juga turret di bahagian atas tadi. Ya, sebab kekuatan mereka early game, kenapa nak mereka bermain secara perlahan? Mereka kena menggunakan kelebihan mereka secara sepenuhnya dengan memaksa team fight. Bukan team fight, tapi kill demi kill dengan lebih efektif di bahagian bawah. Oh, lomak. Ui, tersekat terus. Oi. Itu hujung-hujung sangat tu. Hujung-hujung. Hampir hidup. Tapi berjaya juga didenda oleh CG Esports. Namun begitu, tidak mengubah situasi. SRGOG Esports masih lagi jauh berada di bahagian depan. 4,000 gol pada minit yang ke-8. Tapi balance. Sakitnya Skies. Skies sakit. Update. Skies sakit. Sakit. Double kill untuk Skies. Dua-dua tumpah dekat bawah. 2v1. Tak ada masalah pun. Dia ada flicker kawan-kawan. Amzik membawa masuk Purify. Jadi apakah cara untuk dia nak melarikan diri setelah dash dilaksanakan oleh beliau untuk mengundurkan diri dia. Dan kerana itu jugalah Skies mengambil keputusan untuk macam aku boleh go, aku boleh dapatkan kill, aku ada Tristless, aku ada Mountain Choker. 6-0-2 pada minit ke-8 sekarang ni untuk Skies. Betapa besarnya lead yang beliau ada ke atas Gary. 2 level dijauhkan di antara Gary dan juga Skies sekarang ini. Sekarang ni lebih kepada nak tunggu masa sebab 30 saat saja lagi untuk lot yang pertama. Masing-masing cuba untuk cari cara macam mana nak menindakkan pergerakan pasukan lawan. Astraiko dibentangkan oleh Chico. Cari posisi ahli pasukan SRGOG. Gary menunjukkan muka. Yum cuba untuk melakukan tendangan. Tetapi Yetri dekat bahagian hadapan. Aduh, sakit Innocent. Dapatkan Amzik dekat bahagian tengah begitu je. Namun untuk pasukan CJ Esports, kehilangan Amzik kali ini mungkin akan memberikan satu kesukaran untuk mereka kalau nak masuk ke dalam team fight di kedudukan lot yang pertama. Saya rasa dalam situasi ini untuk CG Esports, harapan mereka lebih kepada memaksa game ini sampai ataupun berlanjutan sampailah kepada fasa late game nanti, di mana mereka mengharapkan damage daripada Chico yang akan mampu memberikan damage keperluan mereka. Terlihat bermain dengan lebih terperinci sekarang ni untuk SRG, memastikan Chico, baik Gary tak boleh datang dekat langsung ke kawasan lot tersebut. Dengan serta-merta mereka memiliki lot itu tanpa sebarang masalah. Terus semara di bahagian bawah dan SRGOG boleh mendapatkan turret di bahagian tengah kerana CG kena selesaikan masalah dekat bahagian bawah. Yum agak berani sebenarnya pada sisi kanan. Mungkin akan cuba untuk mencari mangsa yang boleh ditendang. Guys, berhampiran dengan posisi Yetri.
Tapi untuk pasukan CJ Esports perlu berhati-hati disebabkan adanya lot yang pertama daripada pasukan SRGOG. Mungkin akan ada ruang untuk melakukan silent push. Namun begitu dekat bahagian tengah. Yum, satu tendangan dapatkan Yetri. Yetri bergagal jatuh. Tapi damage yang dikeluarkan oleh pasukan SRGOG Esports masih lagi cuba untuk mengeluarkan segala apa yang mereka boleh keluarkan. Tapi tengok macam mana balasan daripada Valence. Mencari bangsa lagi dan lagi daripada pasukan SRGOG. Dekat bahagian belakang boleh Kram. Satu pergerakan cukup baik. Namun begitu jauh cukup rendah. Masih lagi ditadas sekali damage yang dikeluarkan oleh pasukan CJ Esports. Tumbang juga Kram. Tapi pergerakan dekat bahagian bawah sebentar tadi membuahkan hasil yang cukup baik apabila SRGOG Esports berjaya untuk memecahkan menara di bahagian tengah dan juga di bahagian bawah. Fight yang sangat lama bagi pendapat peribadi saya sebentar tadi, bagaimana Kram buy time dengan cukup lama berhadapan dengan 2, 3, 4 ahli pasukan pihak lawan dan akhirnya tumbang juga beliau ke tangan CG seketika tadi. Untuk SRG, mereka berjaya untuk clearkan ke semua auto turret di bahagian bawah dan masih lagi menggenggam lead ekonomi yang cukup besar. Ya, tapi Year 3 juga kita boleh katakan melaksanakan perkara yang sama. Buy time begitu lama juga untuk memastikan CG Esports mampu untuk mendenda Kram di bahagian bawah. Masing-masing EXP laner masih lagi melaksanakan tugas masing-masing. Tapi sekarang ini, kalau kita melihat di spot bermain di dalam kawasan base adalah kelebihan mereka, terutamanya dengan penggunaan map Flying Cloud ini. Daripada sudut itemization, sekarang ini kita lihat Harith Holy Crystal dah dilengkapkan pada minit ke-11 berserta dengan Idol of Heavens dan juga Stardom Sight. Manakala Granger untuk Amzik kurang memuaskan. Saya boleh anggap technically ada 2 item disebabkan Skyfacer itu macam dah tak efektif sangat. Dah ada 4 jumlah kematian ke atas Granger ini. Selebihnya kita lihat bagaimana Selena dan juga Novaria. Sama sekarang ni, 2 item yang sama dan jumlah yang sama juga. Tapi dekat bahagian jungle tu agak ketara juga bagi pendapat peribadi saya. Ya, tapi kita juga kena memahami Carry menadah kematian sebanyak 3 kali dalam pusingan ini, manakala Skies 6 kill telah pun menjadi dimiliki oleh beliau. Jadi situasi yang jauh lebih selesa lagi untuk SRGOG. Pada minit yang ke-12, 11 kill berbalas dengan 4, 6,000 gol ke hadapan. Untuk pasukan CJ Esports, mereka juga habis baik untuk mematahkan langkah pasukan SRGOG. Tapi masuk minit ke-12 dengan jumlah ekonomi yang lebih ketara. Perbezaannya 6,000 gol untuk pasukan SRGOG. Ini secara tak langsung seolah-olah cuba untuk menidakkan apa-apa saja kemungkinan yang akan dilakukan oleh pasukan CJ Esports. 6,000 gol lead di tangan SRGOG sekarang ini. Map control taklah 100% sangat dekat tangan SRGOG. Masih lagi digenggam oleh CJ cuma dengan ada Mountain Shocker daripada Skies. Seterusnya ditahu di manakah keberadaan pasukan pihak lawan. Gary cuba diasak keluar. Dah sampai dekat bahagian belakang. Valence terus mencari Skies. Tapi tengok macam mana Skies cuba memberikan balasan nyawa kepada Valence. Tumpang terus dekat dengan Skies. Lot yang cuba untuk didapatkan tetapi Yetri dah halau terus oleh pasukan SRGOG. Suat kali ini Yetri tumbang di tengah Kram. Lot yang kedua. Ini akan jadi percuma saja untuk pasukan SRGOG Esports. CJ Esports mula kali ini perlu untuk melakukan pertahanan dengan lebih kebal untuk menadas segala damage yang akan dikeluarkan lagi dan lagi oleh pasukan SRGOG. Saya rasa dalam situasi ini memang tak sepatutnya pun CJ Esports melaksanakan saingan sebentar tadi disebabkan SRGOG Esports mahukan mereka keluar daripada kawasan persembunyian mereka untuk mudah mereka melaksanakan pick-off demi pick-off. Ya, kita boleh katakan sebentar tadi Valen cuba melakukan gerakan solo di bahagian belakang untuk membeli masa dan juga memberikan tekanan kepada Skies. Tidak mencukupi, CJ Esports juga tidak mampu untuk melaksanakan follow-up daripada posisi yang begitu jauh. Damage sekarang ni, damage daripada CJ cukup kurang bagi pendapat peribadi saya. Amzik dengan 4 kematian. Kita lihat bagaimana Chico dengan tak ada kematian tapi nak consistently kenakan Star Shatter tu bukanlah perkara yang mudah. Gary 3 kali dikorbankan di dalam 14 minit perlawanan. Jadi ini membantutkan lagi itemization untuk pasukan CJ dan apabila itemization ada masalah, damage pun akan dirasai dengan cukup besar sekali daripada sudut kekurangan damage itu tersendiri. Lot bakal mara dekat bahagian bawah. SRGOG siap sedia untuk mendapatkan kesemua inhibitor turret sekarang ini. Cubaan untuk mendapatkan inhibitor turret dekat bahagian bawah juga bahagian tengah. Yetri menerima damage yang cukup besar. Hampir untuk dijatuhkan sebentar tadi. Namun begitu Kram, dia terus saja masuk. Inhibitor turret dekat bahagian bawah berjaya untuk dipecahkan oleh pasukan SRGOG Esports. Tapi Kram, damage pun cukup besar. Pasukan CJ Esports, kali ini percubaan mereka untuk mengeluarkan sekali damage kepada seorang pemain. Yums, tendangan. Mendapatkan seorang pemain Gary tumbang. Satu pemain dah tak ada. 4 pemain lagi yang tinggal untuk pasukan CJ Esports. Namun begitu untuk pasukan SRGOG, mereka perlu untuk menunggu minion wave yang seterusnya. Sama ada dekat bahagian tengah atau mungkin dekat bahagian atas. Sangat-sangat
understand sebenarnya bagaimana cara SRG bermain. Tak nak pulang langsung. Nak memastikan CG memang duduk di dalam base sahaja pada saat ini. Dan sebentar tadi, kalau kita dapat lihat Yums berjaya untuk melakukan tendangan yang cukup cemerlang ke atas Gary. Dan paling best sekali adalah follow up yang dilaksanakan oleh ahli-ahli pasukan SRG. Baik daripada Innocent, baik daripada Stormy maupun Skies. Innocent terus melemparkan zaman force-nya sebentar tadi untuk memastikan Gary itu dapat ditumbangkan serta-merta setelah tendangan yang dilaksanakan oleh Yums. Ya, tapi sekarang ini kalau kita melihat dengan satu Inverter telah menutupkan di bahagian bawah. Tapi nasib baik untuk CJ Esports untuk pengambilan lot yang seterusnya di bahagian long lane mereka, iaitu di bahagian atas masih lagi teguh berdiri. Tiada super minion yang akan memberikan tekanan di bahagian tersebut. Jadi masih lagi ada peluang kalau mereka ingin meninjau ataupun cuba untuk memberikan saingan di kawasan lot. Nampak macam untuk pasukan CJ Esports ni ada sedikit kesukaran lah untuk mereka sebabkan 10,000 gol perbezaan ekonomi dekat situ saja seolah-olah menidakkan pergerakan mereka. Cumanya disebabkan Crystal masih lagi belum pecah, ada peluang untuk pasukan CJ Esports untuk mereka cari cara macam mana nak patahkan langkah pasukan SRG OG Esports sekarang ni. Saya tengah memikirkan walaupun untuk CG ada damage output daripada Lunox itu tersendiri, daripada Novara itu sendiri, daripada Amzik juga, cuma damage mereka ni lebih kepada, khususnya untuk Novara tu lebih kepada single target. Kalau tak kena Star Shatter tu dia macam tak rasa apa-apa sangat. Kalau tak kena memang dah tak boleh nak buat apa-apa. Kena sekalipun tak dirasai oleh target-target dekat bahagian hadapan untuk SRG OG sekarang ini. Putri dekat bahagian depan terus. Lot sekali lagi percuma untuk pasukan SRG OG. Sikit lagi tadi tu Star Shatter tu. Kalau kena tu habis tu. Namun untuk pasukan SRG OG Sport, Krem terus ke bahagian belakang cari balance. Tendangan daripada Yums dapatkan balance. Meninggalkan para pemain tetapi Yums sempat untuk ditumbangkan satu berbalas satu. Namun itu Krem yang masih lagi mencuba untuk dapatkan pemain pasukan CJ Sport. Tapi Krem boleh ditumbangkan double kill untuk Amzik. 4 pemain yang tinggal untuk pasukan CJ Sport. Tetapi pasukan SRG OG juga hanya tinggal 3 orang pemain untuk mereka memberikan serangan yang seterusnya kepada pasukan CJ Sport. Berjaya untuk membazirkan lot yang telah pun dimiliki oleh SRG OG ini. Masih lagi membeli masa kepada CJ Esports bernafas dan juga mendapatkan farm yang telah pun ditinggalkan sebentar tadi. Yang benar sekali, sekarang ni dengan ketiadaan Krem akan dihidupkan semula dalam 15 saat saja lagi, akan membantutkan sedikit usaha untuk SRG nak mendapatkan inhibitor turret yang seterusnya, dan harapnya perkara ini boleh dimanfaatkan oleh CJ Esports untuk menumbangkan lot ini dengan serta-merta. Pada waktu yang sama, kita dah lihat beberapa kali tadi Innocent masih lagi sabar. Dia tunggu saat yang paling sesuai untuk nak membuka zaman force dia. Dan saat itu adalah apabila Abyssal Arrow tu kena dekat target-target yang sangat-sangat lembut. Zaldens, Chiku maupun Gary, barulah kita nampak Innocent nak buka zaman force dia dan pergi ke hadapan. Kalau target itu adalah Y3, dia seolah-olah mengatakan tak apalah, kita tunggu terlebih dahulu sebab dia tahu mungkin sukar untuk menjatuhkan Y3 dengan begitu saja. Kena sabar seketika untuk kedua pasukan, tak kira untuk pasukan SRG OG ataupun CJ Esports. Masing-masing perlu untuk cari cara macam mana permainan ini untuk ditamatkan. Sebab masuk minit ke-18, ini dah hampir nak masuk ke fasa ultra late game. Kalau perkara ini berterusan, mungkin untuk pasukan CJ Esports ada cara untuk mereka lakukan pergerakan turning table kat atas pasukan SRG OG. Dalam situasi ini, menantikan sahaja SRG OG Esports mungkin ada overextend ataupun terpisah seorang diri untuk didenda oleh CJ Esports, terutamanya kalau berada di dalam kawasan base CJ Esports. Kalau ada sekalipun, persoalan yang seterusnya adalah CJ Esports mampu ke tidak mereka memanfaatkan peluang tersebut, peluang yang cukup bernilai tinggi. Andai kata SRG OG overextend, andai kata SRG OG berada dalam kedudukan yang terlampau dekat bahagian hadapan sekarang ini. Lihat bagaimana mereka bermain dengan selamat sedikit, clearkan minion wave dekat kawasan tengah saja terlebih dahulu. Divine Glaive dah pun disiapkan oleh Jiku. Dan ini sedikit sebanyak akan membantu daripada sudut poking damage daripada jarak jauh dengan lebih efektif lagi. Amzik juga telah menyiapkan kesemua itemization beliau untuk membantu daripada sudut damage. Tapi untuk Amzik ianya lebih dalam kita katakan persoalan sama ada beliau mampu untuk kekal hidup dalam satu team fight apabila dikejar oleh SRG OG Sport. Sekarang ni lebih kepada play safe lah. Tak kira untuk SRG OG Sport ataupun CJ Sport, masing-masing semua nak elakkan, orang kata nak meminimalkan mereka punya kesilapan. Sebab dekat lot yang seterusnya ini, lot yang keempat dah. Kalau lot yang keempat ni mereka tersilap langkah atau mungkin mereka overextend dalam team fight yang tak perlu, itu akan membuahkan hasil yang agak kurang baik untuk pasukan tersebut.
Untuk SRGOG, mereka boleh main dengan perlahan sedikit sebab bottom lane itu dimenangi oleh mereka sekarang ni. Mereka boleh membenarkan bottom lane itu push sedikit ke arah CG dan baru mereka boleh fully commit ke atas pengambilan Lloyd ini ataupun fully commit untuk mendapatkan kutipan kill terlebih dahulu. Mountain Shaker telah dibuka. Informasi telah diberikan kepada pasukan SRG sekarang ini. Siapakah yang akan gerak terlebih dahulu? Flicker ada dekat tangan Yoms. Untuk balance juga Flicker ada dekat tangan beliau sekarang ini. Lord yang cuba untuk didapatkan. Tetapi Gary mengunci Lord untuk masukkan CG Esports. Mereka masih lagi mencuba namun Innocent sempat untuk menekan Gary. Tendangan dicari untuk Valens. Mula Valens mengangkat tumbang Valens hilang. Double kill untuk Innocent. 3 pemain tinggal untuk pasukan CG Esports. Nampak macam boleh tarik nafas sebab boleh dapatkan Lord. Tetapi untuk pasukan SRG OG Esports, mereka masih lagi ada kesemua pemain mereka. Krem cuba untuk mencari kedudukan Amzik. Amzik terus dikejar. Amzik mungkin akan dihasak tapi cuba untuk tenang seketika. Krem masih lagi berada bagi harapan. Mana ada sekali damage yang dikeluarkan oleh pasukan CG Esports. Tapi terus masuk ke belakang.